Scan to pay, scan to order, scan to redeem, QR codes digunakan untuk semua perkara selepas dunia pulih dari wabak COVID-19. Pernahkah anda terfikir siapa yang mencipta QR code? Video kali ini kami akan kongsikan sejarah diciptanya QR code yang mengubah cara manusia bekerja. Apakah maksud dari QR? Sebelum kita kupas mengenai pencipta QR code, kita akan menyelam mengenai QR code dahulu. QR bermaksud Quick Response, direka untuk mengimbas barcode yang mempunyai struktur 2D di mana struktur ini boleh menyimpan data dalam kode menegak dan melintang. Tidak seperti barcode tradisional yang hanya boleh menyimpan data dalam kode melintang. QR boleh menyimpan lebih data iaitu 7,089 dalam bentuk digit dan 4,296 dalam bentuk huruf. QR code juga anti-ralat jika salah satu kod ada kerosakan. Ianya masih berfungsi dan masih boleh diimbas. Apa yang lebih menarik, kod QR boleh diimbas dari semua sudut